selamat dah siap. Bulatan rehat pun sudah siap. Marvelous, marvelous. Sen, Fizi, penjara dah siap. Penjara siap. Bagus. Cuba kumpul. Kita dah boleh mula. Jom. Dah tak sabar ni. Tapi kawan-kawan lain belum sampai. Diorang bawa barang-barang yang diperlukan. Barang? Barang apa? Barang nak guna untuk mainan kita lah. Main apa? Polis sentri. Saya tahu. Kawan-kawan. Dah sampai pun. Letak barang tu di sana. Penat. Ya, capek banget. Kalau dah capek, macam mana nak main? Boleh aja. Aku kuat. Iya, aku kalau lagi main enggak capek. Kalau macam tu, jom mula main. Aku nak jadi polis. Mana boleh pilih? Kena undi, Mak. Betul-betul. Jangan gaduh. Sekarang kita nak cari 4 polis dan 4 perompak. Cepat-cepat. Semua hulurkan kaki. Okey. Polis sentri, wantu jaga. Polis lari, pencuri jaga. Siapa yang jadi ketua? Ketua. Yeay! Aku ketua polis. Semua kena dengar cakap aku tau. Yelah tu. Bagi aku jadi polis. Jangan jadi perompak. Perompak. Kesian. Fizi perompak. Lis. Polis. Aku. Hey! Upin, sini. Kita satu pasukan. Pak, perompak. Ayah, tak suka. Saya tak mahu jadi perompak. Tak boleh. Mana boleh pilih? Kena undi. Baru adil, Mak. Perompak pun tak apalah. Lagi laju tau. Susanti, jangan tangkap saya tau. Iya, enggak. Aku akan melindungi kamu sampai di tempat yang aman. Mana boleh macam tu? Kalahlah kita nanti. Hei, Mak Yu, jangan sibuk. Yelah. Polis Upin, Mael dan Susanti sedia. Sedia. Perompak Fizi, Ipin, Janji. Sedia. Sedia mau buat apa? Kita kena sedia untuk lari. Jangan ditangkap polis. Faham? 2-3 tentera. Nak lari mana? Janji. Upin, ceritalah sikit. Saya sudah lupa mau main macam mana. Baik, biar aku terangkan cara main polis sentri supaya semua faham. Marvelous. Tengah padang yang luas ni adalah kawasan polis sentri, iaitu polis penjaga keamanan. Tugas kita menangkap perompak-perompak yang menceroboh. Pondok mainan tu adalah penjara. Perompak yang ditangkap polis kena duduk dalam penjara tu hingga diselamatkan oleh rakan mereka dengan sip tangan. Jadi, perompak kena kuat lari agar tak ditangkap. Di sana tu, kawasan sepadan bergaris pasir ialah kawasan selamat. Perompak berjaya masuk situ, mereka sudah selamat sebab polis tak boleh masuk kawasan tu. Jadi, polis tak boleh tangkap mereka. Misi perompak untuk semua yang berkumpul di sana menandakan mereka menang. Itu bulat-bulat? Itu bulatan rehat. Kalau perompak penat dan ingin berehat, dia boleh masuk situ. Tapi hanya 10 saat je boleh rehat.
Semua faham? Faham. Jadi, sebagai polis, kita kena pastikan perompak semua ditangkap dan dipenjarakan. Jangan satu pun terlepas. Dan kita berompak, pastikan jangan kena tangkap. Lari laju, terus ke kawasan selamat. Cepatlah mula. Asyik berdiri je. Penat kena gigit nyamuk. Yuk, semua sudah sedia? Kita nyanyi sama-sama. Polis sentri, waktu jatuh. Polis lari, pencuri jatuh. 1, 2, 3. Kita jump. Mana nak lari? Sini kau, sini. Apa ni? Baru mula dah rehat. Suka hatilah. Dapat tangkap. Aku nak tengok apa yang bising tu. Kawan-kawan, jom tolong Uncle Atang. Jom, permainan rehat kejap. Alah, saya sudah mau menang. Kejap lagi, aku tangkap kau. Cubalah. Nanti sekali lagi ya. Uncle, apa dah jadi? Hayya, ini loli ya. Pintu sudah longgar. Sekali Uncle break, semua barang jatuh. Iyalah, lori dah lama. Jual pun barang lama. Orang yang menjual pun orang lama. Sebab tu semua dah longgar. Fizi banyak nakal lah. Cakap itu macam pada Uncle. Nanti Uncle lesik baru tahu. Tak apa. Uncle pun gulau juga. Kawan-kawan, jom kita tolong angkat barang-barang ni. Bagus. Terima kasih ya, tolong. Sama-sama. Macam ini sudah kunci. Tak boleh jatuh lagi. Oh. Jom sambung main. Jom. Wah, main apa? Polis sentri ya? Mana Uncle tahu? Hai, lu orang pakai ini macam Uncle tahulah. Orang dulu suka main polis sentri. Uncle, Mutu, Opa sama Tok Dalang pun suka main juga. Ada satu orang ini kalau dia jadi polis, semua pelompak mesti kena tangkap, masuk penjara. Cuba lihat, siapa? Upin tahu. Mesti Tok Dalang. Atuk dah tua pun masih laju kejar Lembo. Mesti dulu lagi laju. Bukan Alang. Oh, Uncle Mutu. Bukan juga. Jadi siapa? Lu punya Opa. Opa? Siapalah yang sebut-sebut nama aku ni? Biar betul, Uncle. Kita orang tak pernah tengok Opa lari. Ya lo, lu punya Opa lari banyak laju. Hebat Opa. Uncle mau pergi jual ini balang semua. Uncle pergi dulu Jom kita sambung main. Polis sentri, waktu jago. Polis lari, pencuri jatuh. Jadi, habislah kau. Aku terjatuh. Janganlah tangkap aku. Kesianlah kau adik. Mana boleh. Kena tangkap juga. Dapat. Janji. Tolongin aku.
Lari! Dari sana! Cepat ke sini! Ke sini! Korang main apa ni? Polis sentri! Seronok! Polis sentri? Tak pernah dengar pun. Akak tengok main kejar-kejar lari-lari. Apa seronoknya? Penat. Seronoklah! Macam sekarang ni, bila dikejar polis, kami perompak lari masuk kawasan selamat. Kami menang! Oh, polis and thief. Polis sentri? Dulu akak ada ingat ada main yang sama. Tapi namanya Polis and Thief. Ada lagu tau. Lagu? Saya suka. Cuba nyanyi. Nak dengar? Police and thief went to the jungle. Both fell down and got in trouble. Thief said sorry, police said never. 1, 2, 3, now run together. Is, kau pun ingat lagi lagu tu? Mestilah. Dulu kita selalu main sama-sama dengan budak-budak kampung yang lain. Iya, dan akak selalu menang. Kita bagi je lah dia menang. Sebab kalau kalah, dia nangis. Mana ada. Akak selalu menang sebab akak lari laju. Dia orang tak boleh tangkap. Tu dulu. Sekarang nak lari pun mesti tak larat. Ih, apa? Kalau berani, mari lawan. Tak ada masalah. Polis sentri, waktu jaga. Polis lari, pencuri jaga. 1, 2, 3, kejar-kejar. Lihat, Abang Is larinya keren banget. Tak sangka Kak Ros boleh lari laju. Tahu tak apa? Tak sia-sia hari-hari akak kerja Upin Ipin kat rumah. Seronok Abang Is dengan akak ada. Lain kali kita main lagi ya. Tengoklah. Semput main dengan korang. Laju-laju lagi. Apa-apa pun yang penting, badan segar, minda cerdas. Kita beriadah dan berseronok bersama-sama, menguatkan ukhuwah.
Minda!